Kuching, seorang anggota tentera meninggal dunia dipercayai akibat kecederaan dalaman selepas didera senior di sebuah kem di Miri awal pagi kemarin. Anggota berusia 21 tahun berasal dari Puchong, Selangor itu disahkan meninggal dunia di Hospital Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta mengesahkan kejadian itu. Namun tiada butiran lanjut mengenai penahanan anggota senior dilakukan bagi tujuan siasatan. Berdasarkan sumber, pada jam 2.15 pagi Isnin lalu, mangsa yang sedang tidur di berek bujang kem berkenaan dikejutkan dua anggota senior untuk bersahur. Namun sebelum bersahur, katanya dua anggota senior mengarahkan mangsa melakukan komando rest, iaitu memacak kepala di lantai dan tangan ke belakang selama 2 minit dan tekan tubi sebanyak 20 kali. Mangsa yang berpeluh kemudian berdiri namun terus pitam, dan kejadian itu kemudian dimaklumkan kepada seorang anggota berpangkat korporal yang juga ketua bilik bujang di berek berkenaan. Ketua bilik bujang itu menghantar anggota ke Hospital Miri, namun mangsa disahkan meninggal dunia pada jam 3.05 pagi.